Bayangkan kalau anda tengah drive nak balik kampung kan, tiba-tiba enjin tu meragam, dia terhenjut-henjut, tersengguk-sengguk. Maka anda pun tak ada pilihan lah, melainkan kena berhenti dekat tepi jalan dan tersadai. Lepas tu, call lah mekanik. And then mekanik pun datang, lepas tu mekanik pun explain lah. Mungkin fuel pump rosak, ignition coil rosak. Tapi anda macam tak berapa faham lah apa yang dia cakap tu. Bukan kata tak percaya pada dia, tapi dalam hati anda rasa macam kalaulah kita boleh faham sikit tentang enjin, mesti lebih mudah nak faham dan lebih mudah buat keputusan yang tepat. Ramai pemilik kereta yang saya jumpa sebenarnya tak tahu langsung apa yang enjin dia buat sebenarnya. Jadi kalau anda tahu apa asas enjin ni, maka mudahlah anda nak berkomunikasi dengan mekanik kalau ada problem enjin rosak macam ni. Jadi sebab tu saya dah bangunkan satu kursus untuk orang-orang biasa macam kita ni untuk faham sikit pasal enjin. Bukan kata nak jadi mekanik, tapi supaya mudah kita nak jaga enjin. Kalau enjin tu ada problem, kita tahu apa yang rosak dan boleh buat keputusan dengan lebih yakin. Kursus ni anda boleh belajar dari rumah saja dan selepas beberapa jam saja, anda dah dapat tahu banyak sangat pasal enjin. Jadi saya jemput anda join dengan cara klik link di bawah.